Itu sebab saya kata ayam tu dah jadi signal saya daripada waktu kecil lagi. Dia dah kan? menyeksa saya dah. Sebab kena cencang umbut nak ni. kasih makan dia kan? Kasih makan dia. Ubi. Banyak masa belah ayam. Ya, arwah ayah tu dia rajin belah ayam. Ayam makan ubi Terpaksa lah nak bagi nak bakar mahal tak mampu. Mahal ubi. Mana beli dedak waktu tu mahal kan. Itulah layak dia. Terima kasih masih menonton kami di Dol Podcast di segmen yang kedua ni. Ya. Ya Allah, tak sangka banyak cerita yang tak Memang. sangka sebenarnya. Ni baru sikit je ni tentang Abang Jalil ni. Ya, sangat nostalgic lah. Okey, episod kali ni dikayakan oleh Fokiot. Jangan lupa boleh follow media sosial beliau di Instagram, di TikTok, dan juga boleh tekan link dekat description untuk belajar macam mana nak buat side income. Dan jangan lupa korang boleh tengok episod-episod kita yang sebelum-sebelum ni, Mat. Sebab kita ada ramai sebenarnya selebriti, kita ada ramai orang-orang dahsyat yang kita dah bawa ke dalam Dol Podcast. Betul. Dan yang datang hari ni pun amat dahsyat. Betul, dahsyat. mesti mereka yang sedang makan malam ke tengah tengok kita. Betul. Ni sedang mandu ke, yang dengar dekat Spotify ke, dalam kereta, dekat rumah, dekat YouTube semua kan. Pasti akan tersenyum, tersipu-sipu macam betul ni Abang Jalil cerita dia macam ni kan. Dahsyat. Duduk masai ke rupanya kan. Aku masai ni. Ni jangan lupa tahu korang. Kita ada nak cerita juga pasal buku daripada Abang Jalil Hamid ni, tapi kejap lagi kita akan cerita. Dan of course korang kena dapatkan buku ni, okey. Harga pun murah, RM35.90 bang untuk Jalil semenanjung. Hamid, Seniman Anak Felda. Menarik sekali. Kalau Anak Felda ni kita cerita Anak Felda, ramai Anak Felda yang berjaya Ya, kita ambil, kita petik salah satu adalah Mawi, di mana pernah mencipta fenomena. Dan lepas tu ramai artis kita mengaku sebenarnya aku Anak Felda juga sebenarnya. Mungkin kalau Abang Jalil boleh ceritakan sikit pada waktu sebelum-sebelum ni, kenapa ramai artis yang macam tak berapa nak mengaku sangat mereka Anak Felda? Kenapa bang? Adakah kesusahan di Felda tu membuatkan mereka macam tu? Betul, Mat. Sebenarnya gini, bila kadang-kadang nak mengaku diri ni kena tengok environment lah. Tengok suasana waktu tu. Nama Felda ni barangkali nama macam kuno sangat. Kuno Orang duduk dekat hutan. Tanggapan setengah masyarakat waktu tu, bila waktu tu LKTP tu apa bang? Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Okey. Dia bukan nama Felda asal dia. Okey. Dia bukan Felda, dia sebut sebagai LKTP. Langkah tipu peneroka. Tapi itu sensor lah kan. Itu nama yang di ubah-ubah. Orang di ubah-ubah. Maklumlah orang. Kebetulan ejaan tu macam gitu. Itulah dia. Jadi waktu tu agaknya serba-serbi mundur. Saya berpindah ke Felda bila umur 5 tahun. Ikut arwah bapak lah. Bila bah kata dia nak ubah kehidupan lah. Sebab dia duduk kampung tu hanya kerja nelayan, bela ayam, begitulah. Ayam lagi. Memang lah. Itu sebab saya kata ayam tu dah jadi signal saya daripada waktu kecil lagi. Dia dah kan? menyeksa saya dah. Sebab kena cencang umbut nak ni. kasih makan dia kan? Kasih makan dia. Ubi. Banyak masa belah ayam. Ya, arwah ayah tu dia rajin belah ayam. Ayam makan ubi Terpaksa lah nak bagi nak bakar beli, mahal tak mampu. mahal ubi. Mana beli dedak waktu tu mahal kan. Itulah layak dia. Ikan-ikan daripada apa yang dapat di laut tu kan, cencang, campurkan bagi makan. Ayam makan ikan. Nasihat tu. Jadi bila duduk Felda ni satu tempat yang memang kuno habis lah. Pada waktu tu. Ni tahun bila ni? Waktu masuk ke Felda tu, saya masuk tahun 61. 61 Mat. 61 tahu. 57, 58, 59, 60, 61. Ya, tahun 61, 62. Masuk Felda. Baru masuk ke Felda. Baru merdeka tu zaman negara kita. Memanglah. Macam mana waktu tu Felda saya yang tempat Felda Cahaya Baru ni, nama dia Felda Kongkong. LKTP Kongkong. Okey. Ambil sempena nama Kongkong Laut. Okey. Jadi dekat situ memang sekira daripada Pekan Masai yang terdekat, dia lebih kurang 10 batu. 10 batu, belas kilometer juga jauh. 16 kilometer lebih kurang gitulah kalau sekarang. Hutan lah tu maksudnya. Hutan belantara. Jalan pun jalan dalam hutan, dalam kebun getah estate. Itu pilihan dia. Lampu jalan pun tak ada, lampu pelita semua kan. Lampu pakai kandang. Zaman tu dah ada jambatan permas tu belum tu? Untuk nak menghubung ke Bakar Batu tu belum ada lagi. Belum ada langsung, tak ada. Nak pergi ke sana tu kena sampan lah.
Kalau nak pergi ke Bakar Batu semua tu Saya kan. terfikir juga kan. Nak ke sana tu daripada kampung Amy Search tu, Bakar Batu tu nak ke Pemas tu kan. Allah. Itu hutan belantara ke situ. Dulu. Istana Pelangi tu dah ada belum? Dah ada. Tapi waktu tu dia kecil lah. Sekadar kecil. Istana kecil je lah. Istana 3 segi tu kan. Jadi kita tadi nak bersambung cerita pasal Fong Yu tu bang. Fong Yu tu zaman abang umur berapa masuk dekat Fong Yu? Itu waktu saya dah aktif. Waktu dah jadi nak kirakan artis kampung lah. Dah jadi macam mana tu boleh jadi artis kampung tu? Itu kan tak tahu tu. Itu tadi daripada Felda. Saya duduk di Felda, masuk Felda. Umur 5 tahun, kemudian membesar kat situ. Alright. Di Felda ni memang serba tak ada. Semua tak ada man. Masih ada lagi ke? Felda tu sekarang dah tak ada. Nama Felda tu dah tukar kepada Kampung Cahaya Baru je. Kampung Cahaya Baru saya tahu ada. Sebab dia dah keluarkan daripada Felda. Sebab penduduk semua minta keluarkan. Akhirnya dah jadi kawasan industri sekarang. Industri, Kampungan. Kalau macam itu kat Felda tu, TV confirm lah tak ada kan masa tu 60 lebih ni? Semangat. Ada sebuah aja TV waktu tu. Ada juga TV? Ada, pakai bateri. Rumah siapa? Rumah abang? Yang ada tu zaman itu, dekat rumah Pak Leman Sexpon. Pak Leman Sexpon. Ataupun ada orang panggil dia Pak Leman Doktor. Sebab agaknya dia tu ada berada duit sikit lah. Orang Johor juga asal dia. Saya tak silap dia Pontian ke Batu Pahat. Main saxophone ni dia kira amat nawab lah. Dia memang pagi-pagi bunyi macam gajah. Udah macam cerita Piramli pula aku rasa ni. Macam cerita Piramli tu. Tahu-tahu je. Bumbung. Saya tak boleh lupa peristiwa tu. Semua orang kampung terpegun lah kalau dia main pagi. Iyalah kan. Tu je lah hiburan yang ada. Ya Allahu Rabbi. Dekat Batu dengan rumah tak jauh kan. Untunglah. Jadi tu saya ingat lagi. Waktu nak tengok kat tempat dia tu 5 sen kena bayar. 5 sen. Aduh, berapa jam tu? 2 cerita. 2 cerita je. 2 cerita habis bateri. 5 sen. TV berapa dapat masa tu? Kalau macam TV tu apa? siaran apa? Ya, TV Singapura. Oh, TV Singapura dah ada. Dah ada RTS. Dah ada RTM, dah ada. RTM dah ada? RTM start berapa tahun? 60. Dia dah awal lagi. Dia waktu zaman itu dah TV potret pekerti, drama ni semua dah ada dah. Oh ya ke? Cuma hitam putih lah. Oh hitam putih. Zaman hitam putih. Dan tahun 60-an dah ada TV dah. Dah ada sebenarnya. Tapi tak ada kat kampung-kampung lah. Kat bandar, rumah kat bandar ada lah. Betul. Macam saya pernah duduk dekat rumah arwah bapa saudara saya sebagai anak angkat dia dekat Kulai. Aduh, kampung kami tu. Yang waktu tu dekat situ adalah. Kat mana tu kamu Melayu tu? Dekat Balai Polis tu. Balai Polis belakang rumah Jeb. Itulah. Sekarang bas terminal Kulai lah. Balai Polis lama depan Jebak Pos tu. Depan KTM. Kami tinggal kat situ kat rumah tu. Masa tu dia sarjan, arwah bapa saudara tu Sarjan Rahman. Sarjan Rahman Osman. Saya duduk kat situ lah. 4 bulan sekolah kat situ. Sekolah kat mana? Dekat sekolah Kulai kat situ lah. Sekolah Kampung Melayu Itu sekolah Jeb. Sekolah mak saya juga. Sekolah mana? Sekolah situ kan? Aku sekolah Inggeris. Oh, aku sekolah Inggeris. Mak saya sekolah situ. Sekolah Inggeris yang kat church tu. Sekolah Kampung Melayu. Jadi, tapi 4 bulan lebih lah. Sebab lepas tu saya pasal pindah balik ke kampung. Sebab saya ni asyik sedih je ingatkan mak kan. Jadi ayah pun kawan kan. Jadi lagi satu kat Felda tu memerlukan pertolongan. Ayah memang perlukan bantuan saya. Jadi waktu tu memang kerjanya di Felda tu memang kalau saya cerita kepayahannya. Kau bayangkan RM2.90 gaji untuk arwah ayah yang bekerja di kebun tu. Sebulan ke sehari? RM2.90 sehari. Kalau sebulan baru berapa? Dalam RM70, RM80, RM69 gitulah kau. Jumlah tu itulah makan, itulah keperluan, itulah segala-galanya. Adik-adik Abang Jalil berapa tadi? Saya bertiga waktu tu. Okey. Tapi adik saya baru lahir waktu tu lah. Masuk je Felda tu dah ada seorang lagi. Ramli ataupun orang panggil dia Jalal. Dah 4. Kemudian adik yang kelima memang lahir dalam tahun 60. Jamal tahun 60. 10 tahun beza dengan saya. Semua J tahun depan. 60. Semua J depan. Semua J ya. Jamal Jalal Jalil. Oh senang. Senang. Arwah mak dia.
Itulah. Jadi bila kat sana tu memang kepayahan, jangan cakap lah. Makan cukup bang. Makan sekadar cukup lah. Sebab ubi ada. Sayur-sayur. Orang Felda pula satu waktu tu memang kenalah berikhtiar. Betul. Itu nak makan daging kena berikhtiar sendiri. Tu yang saya ada dalam buku ni, saya masukkan jerat rusa, pancing rusa. Aduh. Itu satu peristiwa yang memang orang jarang jumpa lah. Ada dalam buku ni nanti. Kita jangan cerita itu cerita kemudian lah, cerita. Okey, okey. Kena dengar kat dalam dalam. kehidupan di Felda tu lah saya mula belajar banyak benda. Contoh? Waktu tu nak pakai baju untuk main sukan. Tahu? Pakai apa nak tulis nombor kat baju? Pakai kiwi kasut. Macam baju hitam itu pakai kiwi. Tak, baju putih. Kiwi hitam. Oh, baju putih. Baju putih. Ya, pakai kiwi warna hitam. Buat blok, nombor baju kan. Pasukan bola kononnya kan. Cop pakai kiwi. Jadi bila dah berpeluh, luntur. Baju yang putih jadi berbelang lah. Itu zaman tu lah. Kalau main bola, hujan. Memang semua jadi zebra semua. Minta ampun lah jadi zebra lah. Zaman itu memang segala-galanya payah. Abang sekolah menengah kat mana? Sekolah menengah kat Masai lah. Sekarang ni dipanggil Sekolah Penggawa Timur. Oh, Sekolah Penggawa Timur. Sekarang ni, dulu nama dia Sekolah Menengah Masai. Okey. Tadi, sampai form 5 lah. Sampai form 5. Tadi cerita yang macam mana tu pasal artis kat Felda tu. Okey. Tahu tu. Terlupa. Artis di Felda sebenarnya ramai macam Mawi, Rahmat Mega. Yeah. Rahmat Mega satu kampung saya, Kalsum Kadir. Itu satu kampung betul lah. Dan ada yang tiba popular Mak Ros dekat Astro tu kan, Mak Ros. Kilauan Mas Kilauan Mas kan. Dia Felda dah juga. anak orang Felda juga, Percaya Baru. Dan ramai bakat sebenarnya ada di Felda. Sebab apa? Satu sebab kerana tempat itu mendesak untuk kita jadi begitu. Faham? Mendesak untuk menjadi artis daripada untuk mendapat wang atau populariti. Ataupun apa sajalah. Ataupun agaknya kerana minat bidang tu, yang dapat tengok di TV atau di wayang aja. Tapi kehendak hati tu tak sampai-sampai kan. Kesenian kuat ke macam kami Sapah pengaruh daripada Maui kesenian tu. Adakah kesenian tu terlalu kuat di daerah? Ya, waktu tu kuda kepang lah kat kampung. Kan kuda kepang, lagi silat. Dan saya bila menyertai silat, daripada silat tu saya nampak kenapa tak buat macam wayang dekat TV tu semua. Cerita silat ke apa-apa kan. Maka lahirlah Jenaka Bangsawan waktu. Buat pengaruh bangsawan. Dan antara yang datang waktu tu, Felda ni, dia ambil satu langkah untuk menghibur penduduk di Felda juga. Dia buat Bergerak Felda. Kalau kamu ingat A.R. Badul. Badul, bapak dia tompel apa semua tu. Allahyarham Japor. Dia dibuat oleh dan seorang pengarah dia ialah Ahmad Yatim. Pelakon Malaysia. Zambi Ismail. Tu ramai tu. Ahmad B. Kumpulan ini datang ke Felda. Buat persembahan bangsawan ke, drama-drama moden ke. Bila dia buat di sana di Felda, orang kampung memang best lah, macam fanfare lah. Dahsyat waktu tu. Kebetulan Badul menang bakat TV. Lagi meletup lah. Itu jadi bakat tu makin makin tergalak di situ. Betul. Macam mana persembahan diorang pada zaman tu? Kita dah pernah panggil Badul datang sini. Dia kita macam show ke? Macam wayang PG ke? Bangsawan lah. Bangsawan mana kita orang tahu? Kita tak tahu macam mana. Persembahan ni macam mana? Dia gini. Okey, bila dia nak datang kat Felda tu, orang kampung akan gotong royong, pengurus akan pilih orang yang nak tolong bantu ni, buat panggung. Panggung tu dibuat daripada galen-galen minyak tu kan, tong minyak. Dia buat panggung betul lah. Banner sebuah panggung dengan canvas atas. Pakai kayu semua lah. Kayu buluh ke apa semua. Itu orang kampung kena sediakan. Ya. Senang dia buat event. Senang betul. Masa tu kan. Masa tu buat. Jadi Felda kena buat tu. Jadi dia orang datang duduk dekat
Diorang datang naik apa? Naik bas naik ke? bas lah. Okey, Oh, dahsyat lah. Bas dah Dahsyat. bertanah masa datang tu. Oi, orang dah menanti tepi jalan tu. Lambai dah. Macam narak. Badul semua ada dalam tu semua. Waktu tu bukannya popular sangat dia pun kan. Tak, orang tak tahu sangat kan. Tapi bila ada jadi heboh kan, orang dah bersedia dah. Buatlah makan apa dekat balai raya tu. Oh, best je. Saya terbayang ni. Best, seronok betul gila. Oi. Jadi bila diorang datang, diorang pun buat persembahan. Macam dia 2 hari kat sana, hari sampai tu, malam besoknya diorang buat persembahan. Sound system ada bang? Oh, diorang bawa sekali. Unit diorang bawa. Dengan gensetnya, hidupkan lampu dia kan. Okey. Jadi macam kita ni macam kekatu lah orang kampung. Kekatu nampak lampu kan. Semua datang. Oh, studio. Oh, macam langgar lah. Ya, tapi betul pasal sebab zaman tu dia macam tak Ya, macam zaman sekarang. dia Sekarang ada jauh beza TV, dengan ada sekarang. telefon apa semua ada. Dulu bila ada itu je yang ada. Ya Allah, itulah Bestnya satu Abang benda. Jalil. Berdekar-dekar lah ketawa semua. Bukan nak cakap ketawa lagi dah. Bentang tikar depan tu, Aduh. ramai hujan ke ribut tak peduli. Ha? Buat tengok juga. Saya, Abang Jalil, saya pernah lalu benda ni sebab saya duduk di Parit Buntah. Saya duduk sana dan sana tu lambat sikit pembangunan dia. Ya. Saya pernah lalu paling rare saya rasa ada orang datang kat kampung tu dibawa wayang pacak. Ya. Tengok cerita Jagoh, Mat. Kau tahu tak cerita Jagoh? Jagoh, Sebenarnya, betul. yang Badam Saw tu. Masa tu ada kempen benci dadah. So diorang gabungan buat datang nanti bagi tengok wayang, tu dia akan agih-agihkan pembaris, ada tulis benci dadah. Okey. Ada pemadam semua. Tapi best suasana tu. Memang macam itulah keadaan dia. Ya, benar. Lagi masa tu, masa bangsawan tu lagi pula. Bangsawan macam mana permainan dia bang sebenarnya bang? Dia bercakap macam bangsawan ke? Yalah cerita-cerita silat Melayu yang ada kan. Kalau Kalau contoh nak ambil macam mana bangsawan, kamu jarang tengok memang saya tak pernah tengok. Bangsawan ni dia memang ada dia punya bentuk dia lah. Okey. Kalau kamu tengok bangsawan ni, dia istana selalunya. Okey. Oh, prop ada semua. Semua ada. Dia ada farda, ada tirai, semua. Oi. Dia akan datang situ dan pasang benda-benda tu semua. Gambar istana lah, dalam istana. Dia siap ada tirai macam kalau buka je dia Ya, keluar. memang ada tu. Itu yang macam cerita Sebab benda ini memang dah bermula zaman tu. A.R. Tompel dia adalah bapa bangsawan. Ya. Dan dia bapa drama moden sebenarnya. So bila persembahan tu contohlah kalau ada time tu buat komedi, memang terbahak-bahak lah penduduk kampung. Terpancut. Siap menyanyi sekali tak? Ya, memang semua ada. Kalau menyanyi macam Ciri-ciri mana? tu ada. Kalau nyanyi adakah Dia live ada band? combo dia. Ada combo. Dia bawa combo sekali. Live? Ya. Memang meriah lah Bukan calang-calang punya satu unit tu, unit khas hiburan. Unit hiburan Felda dia panggil. Okey, ni Abang Jalil bila jadi artis ni? Bila jadi artis Felda Bila jadi ni? artis kampung Daripada waktu itulah dah memula. Saya ni bila awak dekat kampung tu kebetulan jadi setiausaha belia. Okey. Tapi sebelum daripada jadi setiausaha belia tu, saya ni jadi pengurus band. Pengurus band. Band, ingat band. Band kampung lah, kukiran kampung. kampung. Tapi pengurus yang angkat barang lah. Menguruskan barang-barang. Banyak kerja yang mengurus ni. Waktu tu abang ipar saya main band. Dia ada main drum. Saya ikut band ni lah. Main kerja kahwin ke apa? Ikut dia. Yalah, mau kahwin ke, ada jemputan joget ke. Kan, di sekitar tu lah, zaman tu kan. Joget lambak. Ya. Okey. Jadi, daripada situ saya mula aktif dengan belia. Dan belia pun tak ada tahu nak buat apa aktiviti. Jadi kami buat lah kumpulan tarian. Dia refer pada TV ataupun Bergerak Felda ni. Zaman tu Pop Ye lah Nampak. Ya lah. Rafiq Abuang kalau buat show apa-apa semua tu kan. Dahsyat. Okey, betul Abang Jalil. Tapi zaman tu kalau yang show-show begitu special lah. Dia orang ada lampu, ada elektrik, pakai genset tu kan. Tapi macam kami ni buat bangsawan ni buat persembahan pakai lampu pam. Buat pentas kan. Kadang-kadang selepas daripada Felda bergerak tu, kami minta dengan pengurus jangan buka pentas tu. Nak pakai kejap. Nak pakai nanti seminggu lepas seminggu tu kami pula buat. Okey. Belia pula buat. Okey. Hasilnya daripada bengkel berjumpa dengan
Dia orang ni, bangsawan ni. Okey. Mak yatim Allahyarham Zami Ismail. Okey. Pak Uda. Dia lah antara orang yang bagi motivasi mula pada kumpulan kami. Okey. Dan orang yang melangut tu pertama sekali ialah saya lah. Dengan hasrat, dengan Semangat dulu. semangat sebab memang dah ada jiwa tu dah. Oh, zaman tu kalau Ahmad Jais datang kampung. Oh, malas cerita. Semua budak-budak je Ahmad Jais lah. Oi. Bestnya. Cari kasut tumit tinggi tu kan. Sampailah benda tu. Kami bertiga pernah lah sekali dengan Ahmad Jais. Tapi Ahmad Jais dah di penghujung. Kita lupa lah kat Felda mana. Dah berumur sikit Dah lah. berumur lah kan. Dulu. Tapi bila abang cakap dengan tumit tinggi dia. Selasih ku sayang. Dahsyat. Semua Dia ada Rapi yang buang ada. Partner lah. Dia macam Cik Spin dengan Nana lah zaman dia tu. memang digosip-gosip lah. Betul. Seluar besar bawah. Itu kalau tikus masuk tu. Bersih jalan. Lalu disapunya. Okey, bila jadi artis ni? Jadi waktu tu saya aktif lah. Okey, buat akhirnya dalam usaha nak membentuk ni, jumpa pengurus beliau ni bercadang buat panggung kat kampung sendiri. Cantik. Kami pun aktif lah. Yelah selalu buat bila sekolah nak minta tolong cari duit untuk perpustakaan kan. Beliau ni okey tolong. Kita buatlah persembahan macam tu. Buat dekat dalam sekolah punya show kan. Kadang-kadang buat wayang pacak tu, kadang-kadang buat drama, buat tarian ni. Abang Jalil involve lah tu. Kalau berlakon lah. Dah lah kita setiausaha, kita juga menari, kita lah berlakon. Semua dia. Menari. Kau bukannya jalan-jalan kau. Ini di umur berapa ni? Belasan ke 20? Belasan. Maksud dalam daripada umur 15, 16, 17, 18. Saya mengakhirkan lah. Mula keluar daripada kampung bila kerja di Pelabuhan Johor tahun 76. Okey. Kemudian waktu senggang yang ada tu, waktu tu aktif di kampung lah. Okey. Sampailah panggung saya dibakar oleh orang. Kenapa pula Jalil? Dah lah barang entertainment tak ada sangat. Itu yang dia dah dibakar pula. Kita dah sambung sekejap lagi lah. Tengok TV 2 cerita nanti bateri dah habis. 5 sen. Kita akan cerita kejap lagi kenapa dibakar panggungnya. Dibakar pula. Okey. Wow, menarik sekali hari kita bersama dengan Abang Jalil. Kita akan sambung lagi di segmen ketiga. Yes, episod ini dikaitkan oleh Fokyok. Jumpa di segmen yang ketiga. Dos Podcast.